Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya membuka bicara dengan sebuah cerita yang luar biasa. Salam perkenalan dari saya. Nama saya Intan Nur Sakinah binti Muhammad Hafizi dari Sekolah Kebangsaan Gunung Panjang. Kod sekolah ABS 9002. Hari ini, saya ingin membicarakan sebuah buku yang sangat menarik dan penuh dengan pengajaran, iaitu Putera Faridi dan Buku Resepi Ajaib. Buku ini hasil karya Alif Daniel dan diterbitkan oleh PTS Publishing House pada 26 Julai 2010. Buku ini berharga RM21.50. Ia mengandungi 144 halaman dengan grafik yang menarik dan berwarna-warni. Buku ini mengisahkan tentang seorang putera remaja yang bernama Putera Faridi yang bercita-cita ingin menjadi seorang chef yang terkenal. Seperti orang mengantuk disorongkan bantal, impiannya menjadi nyata apabila ibu bapanya, Tuanku Salasa dan Permaisuri Maisarah membenarkan dia pergi mengembara ke dunia luar untuk mengenali rakyat jelata di Bandar Maryland. Putera Faridi menyamar sebagai rakyat biasa dan mencuba nasib di restoran Mari-Marilah. Namun, segalanya tidak mudah. Dia terpaksa berhadapan dengan Chef Goni, seorang yang garang dan sombong. Chef Goni telah menolak 99 orang sebelum ini. Namun, Putera Faridi tidak berputus asa. Dengan bantuan seekor tupai comel dan buku resepi ajaib, dia terus berusaha menggapai cita-citanya. Bermula dari memasak nasi lemak dan onde-onde, Putera Faridi diuji dengan macam-macam cabaran oleh Chef Goni dan Tuan Goni. Namun, berkat usaha dan keyakinan diri, masakan Putera Faridi berjaya menambat hati pelanggan, termasuklah Puan Sabrina, pemilik restoran itu. Kemuncaknya, Putera Faridi diminta untuk menyediakan kuih daripada ubi keledek. Tetapi, halaman resepi itu koyak. Panik? Ya. Tetapi dia bangkit dan mencipta resepinya sendiri, iaitu cekmek molek. Hasilnya sangat sedap. Puan Sabrina memuji hasil masakannya dan melantiknya sebagai Raja Chef. Kabar mengenai keenakan masakan di restoran Mari-Marilah sampai ke telinga Tuanku Salasa dan Permaisuri Maisarah. Mereka pun datang menyamar untuk mencuba masakan di sana. Apabila mengetahui chef sebenar itu ialah anak kanda mereka sendiri, Putera Faridi, mereka berasa amat bangga. Akhirnya, identiti Putera Faridi terbongkar. Dia terpaksa pulang ke istana dan meninggalkan restoran Mari-Marilah dan juga buku resepi ajaib. Buku itu mahu menolong orang lain pula. Tetapi sebelum pergi, buku itu berpesan, beranilah mencipta sesuatu yang baru. Kawan-kawan yang saya kasihi, buku ini syarat dengan nilai-nilai murni, antaranya keberanian. Putera Faridi berani meninggalkan istana demi mengejar impiannya. Tidak mudah berputus asa. Walaupun sering diuji, Putera Faridi terus mencuba dan tidak mudah berputus asa. Kreativiti. Dia mencipta resepinya sendiri apabila tiada rujukan. Rendah hati. Walaupun seorang putera, dia tidak sombong dan sanggup menyamar untuk belajar. Pemaaf. Ayahanda dan bondanya memaafkan Chef Goni dan Chef Bani walaupun mereka pernah berlaku kasar. Sekiranya kawan-kawan benar-benar mahu mencapai cita-cita, pastikan kawan-kawan mempunyai nilai-nilai ini. Sekiranya kawan-kawan belum mempunyai nilai-nilai ini, berlatihlah daripada sekarang. Buku Putera Faridi dan buku resepi ajaib bukan sahaja menghiburkan, malah dapat memberi inspirasi kepada kita semua untuk terus mengejar impian walau apa jua halangan yang berdatang. Saya amat menggalakkan kawan-kawan membaca buku ini. Siapa tahu, selepas ini mungkin anda pula akan menjadi chef sebenar dalam hidup anda sendiri. Sekian, terima kasih.